Doa selepas solat jenazah. Jika jenazah orang lelaki yang dewasa, iaitulah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, ni hak lepas sembahyang, pas sembahyang dah boleh berdoa dah. Pas sembahyang kan boleh berdoa. Sama ada kita nak lepas pada assalamualaikum terus berdoa, ataupun kita nak baca Fatihah dulu pun boleh juga, tak ada masalah dah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan kubur dia ni sebagai satu kebun daripada kebun syurga. Kebun ni jangan nampak kebun macam kebun duku. Kebun ni mana taman. Taman. Taman ni mana molek. Allahumma anta rabbuhu wa anta khalaqtahu. Ya Allah, engkaulah yang menjadi Tuhan dia dan engkau yang menciptakan dia. Wa anta hadaitahu lil Islam. Engkaulah yang menunjuk dia kepada Islam. Wa anta qabatta ruhahu. Engkau yang mengambil rohnya. Wa anta a'lamu bisirrihi wa alaniyati. Dan engkaulah yang mengetahui dengan hak zahir dan batinnya mayat ini. Wa qad ji'naka raghibina syufa'a lahu faghfir lana wa lahu. Maka sesungguhnya kami datang kepada kamu wahai Tuhan, raghibin, hal keadaan kami sangat-sangat nak syufa'a, akan pertolongan lahu baginya, bagi mayat. Maka faghfir lana wa lahu, maka ampunkan kami, ampunkan mayat ni, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayangmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gitulah habis kurang ataupun doa-doa yang lain semua baik belaka Bagi jenazah orang perempuan juga pula macam tadi cuma dia tukar kalau hu jadi ha. Ingat tu Allah maghfir lahu, mayat lelaki. Mayat perempuan mak itu Allah maghfir laha. Ingat hu ha jadi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al qabraha. Tadi qabrahu qabraha. Ingat tak kalau dengar orang berdoa, tu imam doa, tu bila doa puang rawdatan min riyadil jannah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabata ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa ala niyatiha wa qad ji'naka raghibina syufa'a laha faghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya doa jenazah laki-laki perempuan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Alam ni Tuhan yang takbir. Dia petah hari ni hujan, esok tak hujan, petah dia belaka. Mana besarnya kerajaan Allah. Esok air pasang pagi sampai tengah hari. Lusa ribu. Dia belaka tu. Makan minum kita bukan makan minum kita, anak burung atas pokok, atas pucuk cengam. Tuhan belaka jaga. Rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, penghulu sekalian Rasul, dan juga ke atas keluarga dan sahabat baginda sekalian. Ya Allah, jadikan kubur si mati ini sebagai sebuah taman daripada taman-taman syurga. Baik. Batulah kalau kita nak ingat ke mati, pergi kubur. Di antaranya lah cara kita dapat mengingati mati. Tujuan ingat mati ni bukan suruh mati dia, supaya kalau kita ni malas mayang jadi rajin. Kalau kita jahat nak jadi baik. Duduk tu, tengok duduk, biar tak pergi kat kubur, duduk tawakal tengok senyap sunyinya. Ada anak-anak mari cara kaya-kaya pun tinggal batu nesang 2 tik. Kereta 18 buah pun tak ada bersutir kereta atas batu nesang. Saya hidup bukan kata kereta dalam garaj 3 buah, luar 2 buah. Atas dashboard jujuk pula ni Ferrari. Mana banyaknya kereta. Bila mati ada benda. Gitulah tafakur. Ni kubur siapa? Kubur tu Timalang Pengarah.
sama dengan tu kubur pisbor kok. Saya kau harap tak mari tengok. Nah, tu lah. Mari miskin balik miskin. Mudah-mudahan malam ni tak jadi ngepong awek. Wah, jadi takut sikit, jadi jeru. Nah, ingat ke mati.